Assalamualaikum, hello guys, bersama saya lagi dalam Alizol Channel. Okay, so seperti yang saya bagi tahu di video sebelum ni, jadi hari ini saya nak tukar kereta kawalan jauh saya ni kepada enjin yang baru. Okay, jadi lepas dah tukar, kita akan buat braking engine. Kalau nak tahu apa maksud braking engine tu, teruskan menonton video ini sampai habis. Alright, jom kita terus saja buka enjin ni. Okay. Yang pertama kita lepaskanlah dia punya tube-tube minyak ni semua. Lepas tu dia punya ni tempat kontrol throttle tu. Okay. Bila dah lepas tu, kita buka dia punya skru bawah yang pegang enjin ni. Dekat bawah ni Dekat sini ada 4 skru. 1, 2, 3, 4. Tapi saya ada 2 skru je. 2 skru ni dah hilang, entah mana hilang ni, tak apa. Tapi kalau yang asal memang ada 4. Kita buka ini dulu. Kita tarik daripada dia punya manifold. Okey. So sekarang enjin dah berjaya dikeluarkan. Okey. Alright. Kita akan pindahkan gear belt dia ni. Lepas tu dia punya semua yang ada kat sini kita kena pindahkan dekat enjin yang baru ni. Alright guys, settle dah pasang dia punya base engine ni. Okay, base engine ni untuk kita ikat dekat ni, kat sini. Kita letak engine ni macam ni nanti. Lepas tu untuk kita ikat lah. Tapi sebelum tu kita sambung balik, pasang dia punya ni manifold exhaust. Alright. Okay, so macam ni lah rupa dia. Okay, sekarang ni dah tinggal tak banyak lagi. Tinggal lagi kita nak masuk ke dalam kereta ni, enjin ni. Okay guys, so sekarang ni enjin pun dah pasang kat dalam kereta ni. Gear mesh pun dah okey, memang cun-cun pasang. Okay, tinggal lagi sekarang ni kita masukkan dia punya exhaust ni. Alright guys, so dah siap dah pasang dia punya exhaust semua kan. Saya kena buat modifikasi sikit lah. Sebab yang ni pun bukannya tak sesuai lah, tapi boleh lagi masuk. Dia ikat kabel tight semua supaya dia tak keluar angin. And then tadi sedikit lagi kena modified adalah dia punya ni tempat untuk tarik throttle ni.
okey lah, berfungsi dengan baik. Brake pun okey. Okey. So sekarang ni tinggal lagi kita nak buat brake in. So sekarang ni dah settle lah ni. Semua dah okey dah ni dah. Okey, dah cun dah ni. Tinggal lagi saya nak penuhkan minyak ni dalam ni. Lepas tu nanti kita buat brake in lah. Saya tunjukkan dulu langkah awal dia. Baik, jom. Okey, saya cerita apa itu brake in. Brake in tu adalah proses macam kita nak running enjin yang baru. Okey, kalau kita beli kereta baru pun sama juga, kena running dulu. So cara dia macam ni lah. Okey, mula-mula kita kena penuhkan dulu tangki minyak ni. Satu tangki. Okey, saya pun ni tengah cemas-cemas juga kan, enjin baru. Harap-harap enjin yang saya beli ni okey lah, senang saya nak start. Okay, kita penuhkan satu tangki dulu. Alright. So satu lagi saya nak ingatkan, untuk enjin baru ataupun kereta baru, tak perlu nak setting-setting dulu. Kita kena buat brake in dulu. Brake in tu tak payah nak usik dulu. Jangan usik apa-apa. Yang video sebelum ni saya ada tunjuk 3 skru tu, tak payah usik dulu. Dia punya HSN, LSN dan skru idle tu kita tak payah usik. Kita terus je buat brake in. Okay, jangan lupa plug. Plug kalau boleh standby lah 2 ke. Takut nanti kong pula plug tu. Okay. Sebab setting ini, yang setting sekarang ni setting kilang. Setting kilang ni biasa dia akan buat minyak dia lebih lah. Okay. Seeloknya plug ni kita tak payah ketatkan dulu. Just kita masukkan, kita sikit-sikit je. Sebab kita tak nak nanti dia, sebab enjin baru dia ketat. Macam ni tengok. Bila masuk plug dia dia ketat. Jadi kita longgarkan sikit supaya senang kita nak tarik, nak start nanti. Kena pastikan minyak dekat sini naik minyak ni naik ke carburetor lah. Okey, bila dah naik tu kita tarik sikit supaya dia masuk terus ke dalam enjin tu. Sikit je, jangan lebih, sebab kita tak nak dia berkumpul dalam enjin tu. Akan menyebabkan dia akan banjir kat dalam tu, jadi kita punya tempat tarik ni akan jadi ketat. Okey, itu pun ada cara nak settle kan. Okey, lupa saya nak pesan lagi satu perkara. Contoh kita nak naikkan minyak ni, kita tutup lubang exhaust tutup lubang exhaust ni. Kemudian kita pump, kita tariklah starter ni, tarik sampai dia akan naik lah. Dia akan naik dan masuk ke dalam carburetor. Okey. Alright, sekarang ni macam biasalah kalau kita nak start kereta, on dulu remote. Okey, lepas tu on kereta dan kita pastikan semuanya okey. Steering okey, throttle okey, brake okey. Okey, brake okey Saya brake okey. Ngam. So sekarang ni jom kita start. Saya pencemas ni, harap-harap okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Glow heater ni pastikan dah cas penuh. Nanti jadi masalah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru memang keras Okey. Untuk enjin baru ni memang dia akan susah start sikit sebabnya enjin ni sejuk. Okey, kita try start lagi. Okey, dah ada bunyi dah tu. Tapi memang ketat enjin baru ni. Dia dah ada bunyi dah tu, enjin pun dah panas dah. Saya akan bawa ke bawah lah supaya senang saya nak pegang. Okey, kita try. Tu dah ada bunyi dah ada bunyi. Okey. Dia akan memang macam tu sebab minyak dia berlebih lah. Kita naikkan sikit throttle lah supaya kita ideal tu ada untuk kita buat brake in. Kita try start sekali. Okey,
Enjin dah boleh start. Alhamdulillah. Bila dah start jangan lupa tadi kita plug longgar, kita ketatkan balik plug. Okey. Jadi langkah pertama untuk break in. Kita gantung dia. Okey, timing dah makin tinggi tu kita turunkan sikit minyak throttle. Okey. Gantung maksudnya kita boleh letak atas batu macam ni. Okey. Letak atas batu macam ni ataupun kita tahan dia depan tu. Tujuan kita tahan tu sebab apa? Bila minyak dalam tangki ni kering, dia akan berjalan. Jadi kita kena block ini proses pertama yang break in Kita akan biarkan kereta ni jalan macam tu selama sebanyak satu tangki Habis satu tangki, kita buat proses yang kedua pula. Jadi kita tunggu sampai minyak ni habis. Okey. So dah habis satu tangki, enjin dia akan mati jadi bila dah habis satu tangki tu, seeloknya kita cek dia punya suhu macam mana. Kalau boleh sentuh lagi macam ni, okey lah. Kalau nak sentuh macam ni pun tak boleh, kena rest ataupun kena stop dulu sebelum kita terus ke proses kedua. Jadi sekarang ni kalau macam ni, proses kedua dia kita biar dulu enjin ni sejuk selama 15 minit. Okey. Alright guys, dah 15 minit dah. Enjin pun dah sejuk. Okey. So, sekarang ni kita teruskan kepada proses braking yang kedua. Okey. Proses dia sama juga yang macam yang pertama tadi. Sekarang ni minyak dah kosong, kita penuhkan minyak lagi satu tangki. Memang banyak sikit lah, membazir minyak sikit lah, tapi kita untuk kebaikan enjin kita kena buat. Okey. Penuh satu tangki. Sama juga proses dia. Sekarang ni kalau anda lihat dekat sini minyak dah kering. Kita nak kasih minyak ni naik dekat sini, dah masuk ke dalam carburetor. Tutup lubang exhaust ni. Pastikan exhaust tu dah sejuk. Lepas tu kita tarik throttle ni. Okey, macam ni tarik sampai kita nampak minyak tu dah naik sampai ke ni lah, ke dalam carburetor. Alright, so sekarang ni kita dah nampak dah dekat sini minyak dah ada. Kita terus dah ada tu, kita dah boleh start dah. Okey, seperti biasa, on remote, on kereta. Okey, check semua okey. Jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggikan sikit. Ni tinggikan sikit throttle ni, sikit ya. Start balik. Kalau dia tinggi tu kita turunkan balik throttle tadi. Kalau dah stabil tu, okey. Sekarang ni macam tadi juga, kita biar aje dia hidup sebanyak satu tangki habis. Letak juga macam ni. Okey. Okey, sekarang ni tangki kedua Tangki kedua tengah jalan. Dah tengah tinggal dia. Hanya kalau hilang punya setting, memang minyak dah lebih dah. Cuba tengok ni. Basah ni minyak ni. Minyak yang keluar daripada exhaust. Jadi tak apa. Sebab enjin baru memang dia ketat lagi. Bunyi pun kita dengar tu tak smooth kan. Kalau dibandingkan yang pertama tadi lagi teruk. Yang kedua ni dah kira lembut sikit. Kalau minyak nak habis dia akan macam ni timing dia akan naik tinggi. Lepas tu dia akan padam. Tunggu kejap Ini tangki yang kedua. Tengok dekat tangki tu dah kosong kan. Kejap lagi timing akan naik tinggi. Tu dia. Dengar Kenapa kita kena block tu sebabnya. Nanti dia berjalan. Timing naik, nampak tak? Dia berjalan tu. Okey, padam. Tu pasal kita kena block. Kalau kita tak block, nanti dia berjalan entah mana-mana dia pergi kan. Cari-cari kereta dah tak ada. Okey, so settle tangki yang kedua, kita break in. Yang tangki ketiga ni,
Ada caranya. Okey, jom kita teruskan. Tapi sebelum tu, sama juga macam yang proses yang pertama tadi. Habis proses kedua ni, kita biar dulu dia sejuk 15 minit. Baru kita teruskan ke proses yang ketiga. Okey, sekarang ni kita proses yang ketiga untuk break in engine. Macam biasa minyak dah kering, kita isi dulu satu tangki penuh. Alright. Satu tangki penuh. Kemudian kita start engine. Macam biasa, on remote, on kereta, check brake, check throttle semua, steering semua okey. Okey. Baru kita boleh start. Kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kereta dah boleh start. Nampaknya dia rendah, kita naikkan sikit ya. Dia punya throttle ni kita naik sikit ya. Lepas tu kita start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggikan sikit lagi throttle dia. Jadi kejap lagi enjin dia panas, timing akan tinggi, kita turunkan balik throttle ni. Sampai dia tak jalan dah. Okey. Okey, minyak dah habis dalam tangki tu. Selesai proses nombor 3, complete. Lepas tu nanti saya buat video untuk setting pula. Lepas tu kita pelasah. Alright guys, so itulah proses dia. Kita nak buat braking engine 3 tangki ya. 2 kita biar je. Yang ketiga tu kita main suku je. Kita main pelan-pelan je macam tu. Jadi kita akan rasalah perbezaan dia. First tank tadi bunyi dia lain, second dah mula lancar, dan yang ketiga dan akan lagi lancar lah. Selepas buat 3 proses tu, barulah kita start boleh buat laju lah. Dan kita akan buat setting, tuning ya, untuk dapatkan performance yang terbaik. Okay. Jadi saya harap di video kali ini anda dapat maklumat, dan jangan lupa support channel ni dengan tekan butang subscribe lah. Saya rasa video saya sampai sini je. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.